kata sangat banyak dan sangat kita menghargai lah. Dari situ kita nampak macam vibe yang ada sekarang ni, anak muda di Setiu sudah mula berminat dengan UMNO. Sembang Santai Setiu. Santai Setiu, bersatu hati maju selalu, berkongsi cerita penuh mesra, mengerat ukhuwah sesama kita. Sembang Santai Setiu, bersama selalu, suara rakyat jadi panduan maju. Setiu gemilang, Setiu bersatu, membina masa depan yang lebih padu. Sembang Santai Setiu, bersama selalu, suara rakyat jadi panduan maju. Setiu gemilang, Setiu bersatu, membina masa depan yang lebih padu. Sembang Santai Setiu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama-sama dengan Mek Ju untuk Sembang Santai Setiu, ataupun kita kata podcast kita lah kan, untuk Sembang Santai Setiu kali ni. Mek Ju mari pula ni. Macam biasa kita nak kita kata borak-borak santai lah berkenaan dengan apa yang berlaku pada hari ini kan. Isu-isu semasa, tapi kita sembangkan secara santai sahajalah. Macam biasa, kalau sebut kata podcast ni bukan seorang lah. Ada tetamu istimewa yang kita bawa juga hari ni untuk sama-sama kita kata borak-borak santai dengan kita kan. Apa cerita, apa topik ni yang kita nak cerita hari ni. Kita bawakan tetamu yang cukup istimewa, yang Mek Ju rasa macam memang terkenal dalam kalangan orang muda, terutamanya anak-anak muda perempuan kan. Okey, jadi kita bawakan kepada anda untuk episod kali ini Sembang Santai Setiu, bersama-sama dengan seorang yang comel loteng manis leting. Gitu dah. Kita ada Cik Hafizah binti Cik Mut, ataupun lebih dikenali sebagai Kak Fiza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ju sebab invite saya memperkenalkan nama boleh. Okay. Saya Cik Hafizah binti Cik Mut, sebagai Ketua Pergerakan Puteri UMNO bahagian Setiu. Berumur sekarang ni 37 tahun. 37 dah? Ya, 37. Nampak macam 18. Dah minta permohonan untuk kurangkan umur. Tapi harap JPN agak lulu lah tu. Agak lepas lah permohonan saya. Okey, saya juga anak jati Setiu, dilahirkan di Setiu dan juga dibesarkan di Setiu. Itu je lah untuk background diri. Sedikit lah penglibatan dengan kita kata tadi Fiza perkenalkan diri sebagai Ketua Pergerakan Puteri UMNO. Penglibatan bersama dengan Puteri UMNO ni? Penglibatan bersama Puteri UMNO ni sejak saya usia 18 tahun. 18 tahun? Ya, 18 tahun. 18 tahun masa tu saya bermula dengan IT. Bahagian IT sebab Puteri ni terkenal Team dengan bahagian IT lah. jaga kaunter IT lah untuk yang semak daftar pemilih, maksudnya dekat lokaliti mana, dekat apa ni, tempat mana lah untuk mengundi tu. Okey, lepas tu saya ni sentiasa bekerja di luar kawasan. Bukan luar kawasan, maksudnya di negeri yang berlainan lah, bukan dekat Setiu lah. Jadi untuk hari mengundi sahaja ataupun seminggu sebelum mengundi, masa tu kita akan balik ke kampung lah. Kita akan balik ke kampung dan kita akan training apa semua untuk buat sistem kerja-kerja yang yang diberikan IT lah. itulah, yang IT tu. Dan kita akan berkhidmat dengan UMNO lah untuk selesaikan tempoh mengundi tu. Dan saya sejak 2023 lah yang betul-betul berada di peringkat bahagian. Maksudnya sebagai puteri bahagian, dan diberi amanah dan juga tanggungjawab oleh mantang saya, iaitu Kak Meji, untuk memimpin lah, menggantikan beliau ataupun menyambunglah tanggungjawab beliau sebagai Ketua Puteri UMNO bahagian Setiu. Gitu. Itu antara kita kata latar belakang lah berkenaan dengan orang hebat yang kita bawakan untuk podcast Sembang Santai Setiu untuk kali ini. Cik Hafizah binti Cik Mut, ataupun lebih mesra dengan Kak Fiza lah. Kak Fiza ataupun Kak Long. Kak Long. Untuk kita tua muda ke memang orang
kita panggil lebih Kak mesra Fiza lah. Kak Fiza ataupun Kak Long lah. Ya, Biasa adik-adik kita ni dia selesa panggil Kak Long. Kak Long. Saya kena panggil Kak Long juga ni. Boleh. Ni adik Ju Adik Ju. Okey. Jadi kalau kita bawa dah ni Kak Fiza sebenarnya untuk podcast kita kali ni, kita nak cakap pasal orang muda sebenarnya. Macam biasalah, kita kan muda lagi kan. Betul, Memang betul. kita nak cakap pasal orang muda. Okey. Sebabnya kita tengok ni kalau pandangan kita ke arah kita kata politik kan Kang. Sebenarnya payah kita nak tarik orang muda untuk menyertai, orang kata untuk berminat dalam bidang politik ni. Betul. Tapi yang uniknya sebenarnya pergerakan Puteri UMNO bahagian setiu ni, ramai orang muda. Kita tengok pendaftaran tu meningkat. Kita tengok data pendaftaran kan, macam meningkat. Jadi macam mungkin Kak Fiza ataupun Kak Long ada pandangan tersendiri. Orang muda dah mula untuk keahlian lah kan. Keahlian kita sebenarnya. senang nak bagi tahu keahlian lah. Macam yang Ju tanya, nampak macam sekarang ni minat orang muda kepada politik ni dah meningkat. Betul, saya pun akui lah sejak kebelakangan ni. Tapi sebelum ni pun ada, memang ramai je orang muda bersama kita. Tapi sejak kebelakangan ni semakin bertambah lah dari segi keahlian. Sebab mungkin salah satu faktor juga sebab kita di Setiu ni mempunyai kelebihan ramai AJK puteri bahagian yang mempunyai pelbagai kelebihan. Macam seperti contohnya di kalangan puteri bahagian ni ada yang sebagai muar, ada juga ada juga yang sebagai tenaga pengajar untuk kelas bisnes, ada juga yang sebagai ref dekat bola jaring di peringkat tertinggi. Maksudnya banyak kelebihan dalam pelbagai bidang. Betul, daripada pelbagai bidang. Jadi mungkin itu juga yang menyumbang kepada faktor tarikan orang muda bersama kita. Jadi tu mungkin kita kata antara faktornya yang macam Kak Fiza khabar, orang muda ni memang dah mula berminat kepada kita, terutamanya mereka yang dalam kalangan yang berumur 18 hingga 35 ataupun 36 tahun lah, untuk berminat untuk kita kata menyertai pergerakan Puteri UMNO. Puteri UMNO kita bermula umur 18 sehingga umur 35 tahun. Jadi kalau umur 16 17 dah nak bersama dengan kita, tak ada masalah. Biasa kita akan guide je, akan bersama dengan diorang. Sebab macam konsep kita pun bukan touch and go, tidak. Kita akan bersama dengan kita, akan touch and keep. Jadi macam kalau ada program, ada kelas-kelas bisnes, jadi kita akan beri keutamaan kepada puteri kita dan juga orang luar lah. Maksudnya yang belum join puteri pun dia boleh join, boleh join kelas tu. Dan biasa kalau dia belum ahli puteri, dia akan join kelas tu, automatik dia akan daftar lah, sebab dia macam berminat dengan kita lah. Sebab kita ni macam orang kata macam kakak lah. Sebab yelah, saya pun dah umur 37 lah. Biasa untuk puteri 35, tapi disebabkan saya pegang sebagai ketua tu di umur 34 tahun. Jadi saya drag lagi lah, meneruskan sehingga habis term lah. Maksudnya saya dah umur 37, jadi yang bersama dengan kita ni kita boleh anggap sebagai adik-adik kita. Jadi macam kita akan guide. Macam contohnya yang umur 18, biasanya selepas SPM dia akan berkongsi juga dengan kita. Kak Long, saya nak pergi ke mana, saya nak belajar mana, saya nak masuk akademik ke, usahawan ke, dia akan minta pendapat ke, juga. Dia akan minta pendapat. Dan kita juga sebagai orang kata adalah pengetahuan dalam bidang-bidang ni. Sebab AJK saya memang diterapkan. Okey, maksudnya kita akan dedahkan kepada AJK kita dulu. Okey, untuk lepasan SPM kita akan brief ataupun kita bagi galakan lah. Diorang yang tak berminat untuk akademik, maksudnya tak berminat nak masuk U, bukan diorang tak berminat, tapi kadang-kadang mungkin apa ni adalah masalah-masalah dia atau kekangan pencapaian pencapaian akademik diorang ni, mungkin diorang rasa malah dah nak masuk U. Jadi macam tak minat dah nak pegang buku, nak pegang pen. Diorang minat pegang spanner, screwdriver, screwdriver tu ayat kapur kita screwdriver lah. Orang kenal je tu. Ayat bandar tu screwdriver lah. Maksudnya diorang rasa macam tak minat dah nak pegang pen, kita akan cadangkan diorang ni ambil TVET. Jadi macam TVET ni ada banyak pula, yang swasta, yang government, apa semua. Jadi macam kita akan bagi tahu siap-siap. Okey, kalau masuk IPTS mungkin kos banyak ni. Kalau macam IPTA contohlah MARA macam KV, kelas KV College Vocational ataupun institusi yang bawah MARA ni, maksudnya yuran tu tak berapa mahal. Maksudnya sesuai untuk kita yang
B40 apa semua. Okey, jadi kita akan bagi pendedahan kepada diorang untuk galakkan diorang masuk TVET di bawah IPTA macam tu lah. Jadi itu antara kita kata faktor juga sebenarnya yang mempengaruhi anak-anak muda ni dia boleh berminat untuk bersama-sama dengan pergerakan Puteri UMNO sebab sendiri kita lah, kan? bukannya macam letak okey jom mari join Puteri UMNO yang masa orang kata tak tahu apa objektif. Masa kita terapkan okey jom duduk dengan Kak Long, duduk dengan tim Kak Long. Okey, nanti Kak Long akan guide. Okey, nak masuk mana? Nak masuk TV nak buat ke? apa? Nak ambil make up ke? Nak ambil kelas jahit ke? Macam gitu. Jadi kita macam diberi pendedahan dan juga kita kata Bimbing. perkongsian ilmu tu kan. Dia betul. membuatkan adik-adik ni sebenarnya dia berminat untuk datang kepada kita lah, untuk mari kepada kita bersama-sama dengan kita lah. Okey, dan tu dari segi kita kata faktor. Kalau kita tengok sebenarnya bila dah ramai dah bermula berminat dengan pergerakan Puteri UMNO sendiri ni, mungkin Kak Fiza boleh kongsikan juga kesan kepada pergerakan Puteri UMNO sendiri bila dah mula ramai dah ni mari ni, ramai dah ni berminat dengan kita ni. Mungkin Kak Fiza boleh kongsi kesan itu macam mana? Mungkin kita kata memberi kesan yang lebih baik kan, ataupun mungkin dalam banyak-banyak program yang kita adakan tu mungkin dia ada juga tak berapa sedap kita dengar kan. Mungkin Kak Fiza boleh kongsikan juga. Okey, kalau untuk kesan kepada parti politik ataupun kesan kepada puteri, sayap puteri, biasanya bila terlalu ramai, bukan terlalu ramai, bila ada tarikan ataupun sokongan yang ramai, sebenarnya kita memang suka sangat. Yalah. Kita memang suka sangat, kita sangat menghargai, sangat-sangat orang kata nak dia orang duduk dengan kita semua lah. Dan seronok juga sebab kita rasa orang nak dekat dengan kita. Ju tanyakan adalah apakah kesan kepada sayap puteri lah. Yang pertama sekali, kita boleh tingkatkan kepercayaan, tingkatkan kepercayaan anak-anak muda kepada sokongan kepada UMNO jugalah. Dan juga kita boleh luaskan rangkaian. Maksudnya di kalangan ahli-ahli yang ada tu, dia orang juga dari pelbagai background. Ada yang bisnes, ada yang bekerja lah, ada yang orang kata usahawan yang dah berjaya, ada yang bermula daripada pembuatan sendiri, maksudnya daripada bawah buat kuih, lepas tu letak dekat kedai, lepas tu upgrade sikit buat sejuk beku. Maksudnya dari pelbagai background yang kita ada. Jadi daripada situ juga untuk masuk luaskan rangkaian tu, jadi ramai yang okey baru masuk tapi dia baru nak mengenali. Jadi dia akan jumpa, akak buat donat contohlah, akak buat donat sejuk beku. Sebab sejuk beku ni dia macam tak ada risiko yang rugi. Betul. Kalau macam kita buat masuk hari ni, kita jual terus, kalau dok habis jualan tu, mungkinlah akan ada risiko kerugian. Jadi bila sejuk beku ni tak ada. Dan tempoh masa yang lama lah, maksudnya kita boleh buat sale untuk jualan kita. Jadi daripada situ juga anak-anak muda ni ada yang macam ambil inspirasi daripada yang ahli-ahli yang sedia ada ni, background apa yang dia orang dah ada, jadi boleh inspirasi daripada ahli-ahli kita juga lah. Okey, jadi itu salah satu kesan yang molek lah kita katakan. Betul. Sebab bila dia dah join dengan Puteri UMNO ni, yang daripada seorang kawan, 2 orang kawan jadi 5 orang kawan, 10 orang kawan, jadi kau ramai lah maksudnya. Kawan dan juga customer lah. Dia dalam masa yang sama. Betul. Kan cukup menarik sebenarnya. Sebabnya macam yang Kak Fiza khabar, bukan sekadar touch and go, tapi touch and keep. Betul. Okey, baik. Kita nak tanya banyak lagi sebenarnya dengan Kak Fiza ni berkenaan dengan orang muda kan, dan juga pergerakan Puteri UMNO. Ada banyak lagi sebenarnya yang bakal dikupas. Kita berehat sekejap, lepas ni kita mari semula. Menerusi podcast Sembang Santai Setiu. Masih lagi bersama-sama dengan tetamu istimewa kita lah, Kak Fiza ataupun Kak Long. Sebenarnya lebih dikenali dalam kalangan anak-anak muda, terutamanya adik-adik kita kan, baru habis sekolah apa semua, baru nak join dengan pergerakan Puteri UMNO. Ini adalah insan yang cukup istimewa. Okey, jadi kalau saat ni banyak dah kita tanya dengan Kak Fiza lah. Tanya apa faktor penyebab orang muda kan, terutamanya anak-anak muda yang berada dalam setiu ni dah memang tertarik dengan Puteri UMNO. Lepas tu Kak Fiza pun kongsikan jugalah mungkin ada faktor-faktor penyebab kan. Okey, lepas tu kesan yang baik bila adik-adik ni dah mula bersama-sama dengan pergerakan Puteri UMNO. Kita tengok ni anak-anak muda dan media sosial, memang kita tak boleh
tak boleh dipisahkan sebenarnya kan. Memang masing-masing kena molek TikTok tu 5 akaun ada. Dia jadi macam sahabat baik lah sekarang ni. Sahabat baik dah. Okey. Anak muda dengan telefon ni. Anak muda dengan media sosial dengan telefon ni, dia kata macam tak boleh nak pisah dah. Betul. Kalau WhatsApp kalau dok buka sehari tu gelisah. Macam putus kasih lah. Macam putus kasih. Ditinggalkan kekasih. Ditinggalkan gitulah kan. Okey, kalau macam bagi pendapat Kak Fiza sendirilah. Kalau media sosial ni kita tengok sejauh mana media sosial ni dia boleh mempengaruhi minat anak-anak muda ni untuk menyertai pergerakan Puteri UMNO ni. Okey, yang mempengaruhi dan juga minat yang orang kata menarik minat anak muda ni, kebanyakan kita akan buat program. Maksudnya sebelum kita buat program tu kita akan promosi lah. Okey, kita ada program Senarobi ataupun kita ada program Fun War apa semua dekat medsos lah, dekat TikTok, Facebook dan semua medsos. Yang tu maksudnya macam kita buat bahan lah untuk kita nak tarik anak-anak muda datang untuk join bersama. Sebab kalau macam Fun Walk, dia bukan sekadar untuk bonding tapi juga sebagai orang kata kesihatan jaga lah. kesihatan. Jaga kesihatan diri lah. Lepas tu bila dah di dalam program kita buat live ataupun juga selepas program kita akan masukkan ke dalam medsos lah. Daripada situ macam contoh yang terdekat lah, yang terbaru dalam hari Ahad dah. Okey, kita dah buat hari minggu lepas, hari Khamis, satu program Ma'al Hijrah. Maksudnya perkongsian bersama dengan puteri-puteri semua yang bertajuk Ma'al Hijrah, yang bertajuk ketenangan hati yang sebenar. Maksudnya lepas daripada kita buat program tu, kita akan ada jugalah maksudnya dengan bonding apa semua, kita buat makan-makan. Yang special minggu musim lepas sebab ni di musim durian. Jadi kita masukkan sekali. Jadi betul lah. Jamuan pulut durian. Jamuan pulut durian sebabnya musim durian lah ni. Tapi jamuan pulut durian tu nombor 2, nombor 3 lah. Yang pertama untuk kita berkongsi lah kepada semua tentang Ma'al Hijrah, sebenarnya Ma'al Hijrah, perkongsian ketenangan hati yang sebenar. Kita juga import kas. Jemput kas Ya, sebenarnya. jemput kas. Iaitu kakak Poppy, dia tu juga adalah AJK. AJK Puteri Bahagia Kemaman. Sebab itulah saya kata kita ni banyak kelebihan. AJK yang ada bersama kita ni ada banyak kelebihan. Jadi bila kita ada kakak yang ustazah kakak, jadi kita jemput ustazah kakak datang sini bagi perkongsian supaya lebih dekat lagi. Sebab dia puteri, jadi dia bagi perkongsian pun dengan puteri. Jadi macam orang kata engagement ataupun dok kekok lah. Dok kekok jadi kan. Masuk rapat lah orang kata. Gitulah. Dan juga setiap program-program lain pun kita akan masukkan ke dalam medsos lah. Jadi mungkin ada daripada situ anak-anak muda tertarik. Selain daripada program keagamaan, kita sentiasa buat program kesihatan macam Fun Walk apa semua. Lepas tu juga macam kita buat program lawatan ke tempat-tempat yang menarik. Maksudnya semua program-program tu kita muat naik belaka dekat semua media sosial. Kita buat naik belaka. Sebab nak suruh anak muda tengok ni, menarik minat anak muda. Jadi selain daripada program sebenarnya, hari tu saya ternampak juga dekat Facebook Puteri UMNO Setiu Official. Ada gambar dapat hadiah pencapaian. Dalam sampul tu dapat hadiah. Maksudnya daripada UMNO Malaysia ke? Betul. Kita dapat anugerah daripada UMNO Puteri UMNO Malaysia dan juga kita dapat hadiah daripada BIPAN. Terima kasih juga saya ucapkan kepada BIPAN, Badan Perhubungan UMNO Negeri Terengganu, kerana menghargai jugalah usaha-usaha AJK kita bersama puteri semua ni untuk cari keahlian apa semua. Tapi kita tak ada memaksa orang masuk ahli, kita kita akan letakkan poin utama. Kita buat kelas bisnes. Jadi semua yang datang jadi macam kita buka touch and go. Jadi dia akan macam masuk dengan kita dan dia rapat. Maksudnya kita duduk di kalangan kita dan dia berminat lah untuk nak join puteri. Kita tak letakkan macam contoh masuk jadi puteri, masuk ni kena daftar untuk puteri. Tidak. Cuma ada beberapa program tu kalau macam kita memerlukan 30 orang ke gitu, kita akan bagi keutamaan kepada puteri lah. Jadi bila lebih kota ada lagi lebihan, kita akan buka kepada semua lah. Maksudnya di situlah orang kata keistimewaan untuk join ahli puteri
Puteri. Nampak begitu. tu maksudnya ada anugerah sebenarnya yang diperolehi kita kata oleh Pergerakan Puteri UMNO Setiu ni disebabkan oleh kita kata peningkatan pendaftaran ahli. Kita ada 2 anugerah yang boleh Okey. dikatakan besarlah bagi saya dan juga bagi semua tim Puteri, Sayap Puteri, iaitu pada 2024 kita dapat anugerah persidangan Puteri Cawangan tertinggi di Malaysia. Dan juga pada tahun 2025 iaitu last year lah, kita dapat anugerah keahlian kedua tertinggi di Malaysia. Oh, hebatlah. Bukan biasa-biasa, bukan di Setiu saja, bukan di negeri saja, tapi dalam Malaysia tau. di Malaysia. Dan yang pencapaian tu semua memang orang kata nampaklah usaha-usaha semua, AJK kita yang bekerja keras apa semua. Sebab saya ni sebagai ketua, kalau saya buat kerja seorang dok jalan. Memang dok jalan. Jadi kita perlukan teamwork, Kerjasama. kerjasama daripada Apa yang penting? AJK kita, kerjasama. Dan ada lagi yang menariknya, bulan 1 hingga bulan 3 tahun ini Okey. sudah beratus-ratus keahlian baru yang kita dah terima. Okey, untuk pengetahuan Ju juga dan semualah, kita dah dapat 2 anugerah pencapaian yang dikira sebagai pencapaian yang besarlah untuk kami di Sayap Puteri ni, iaitu pada tahun 2024 juga 2025 kita telah mendapat 2 anugerah besar, iaitu yang pertama pada tahun 2024 kita dapat anugerah tertinggi bagi mesyuarat persidangan cawangan puteri. Iaitu kita dapat anugerah paling tertinggi lah di Malaysia. Dan juga yang kedua pada tahun 2025 kita telah mendapat keahlian puteri kedua tertinggi di Malaysia. Itu pencapaian yang sangat berharga lah bagi saya. Dan dari situ nampak vibe itu apabila tahun ni daripada bulan 1 hingga bulan 6, sekarang ni bulan 7 kan, sehingga bulan 6 kita dah terima beratus-ratus keahlian baru. Pendaftaran keahlian baru. Pendaftaran keahlian baru. Baru setengah tahun pertama. Setengah tahun yang pertama. Okey, kita dah cukup dapat menarik. beratus-ratus dah. Memang orang kata sangat banyak dan sangat kita menghargai lah. Dari situ kita nampak macam vibe yang ada sekarang ni. Anak muda di Setiu sudah mula berminat dengan UMNO. Cukup menarik sebenarnya ni. Kita itu pandangan saya lah. Sebab semakin ramai yang mendekati kita. Ada yang orang kata kita tak kenal tapi dia orang datang program kita, cari kita. Dok Raja tengok sudah-sudah dekat program ada. Dan kita akan buat sebagai kawan baik lah. Betul. Semua yang datang dengan kita, kita mengalu-alukan dan kita anggap semua yang ada ni adalah sahabat baik kita. Sahabat baik kita, saudara daripada kita, adik-adik kita. Betul. Walaupun mereka dari pelbagai latar belakang, maksudnya ada yang dah kaya raya ke apa semua. Jadi kita memang akan hargai sangat-sangat lah yang ada dengan kita. Kita orang kata kita akan berkongsi dan juga memberi pandangan lah bila mereka semua bertanyakan pendapat apa semua. Jadi kita akan buat macam kawan baik dan juga adik-beradik lah. Gitu. Okey, jadi gitulah, banyak sebenarnya kita kata anugerah kan, pencapaian yang dah pun kita kata Kak Fiza kongsikan tu. Jadi nak ragu-ragu apa lagi, nak was-was apa lagi, nak takut lagi kan, dengan Pergerakan Puteri UMNO Setiu ni. Yang mana berminat tu sebenarnya boleh join je dengan kita, tak ada masalah. Sebab macam Kak Fiza kata, kita akan anggap sebagai sahabat baik belaka dah. Kalau yang muda-muda macam adik-adik kita belaka. Jadi tak perlu malu, tak perlu segang sebenarnya. Okey. Jadi yang terakhirlah mungkin di hujung-hujung sebenarnya pertemuan kita dalam podcast Sembang Santai Setiu ni, kita nak minta kita nak tanya pesanan jugalah daripada Kak Fiza sendiri. Mungkin ada lagi dalam kalangan anak-anak muda ni masih lagi ada rasa was-was dalam hati tu. Macam mana ni? Boleh ke dok ni? Kalau join ni dapat benda kan? Maksudnya kepada anak-anak muda yang masih lagi ada rasa was-was ke segan silu ke nak join Pergerakan Puteri ni, mungkin Kak Fiza ada nasihat lah kepada mereka. Okey, nasihat saya lah.
kita jangan orang kata mudah percaya kepada fitnah ataupun gosip-gosip luar tu, sebab ada juga yang nak menjatuhkan kita, nak menjatuhkan parti kita. Dia biasa gosip-gosip murahan tu memang untuk menjatuhkan. Ya, jadi kalau tak pasti jangan kongsi. Betul tu, betul tu. Jadi saya nak nasihatkan kepada semualah yang duduk di luar sana, puteri-puteri terutamanya, jangan percaya kepada fitnah, jangan percaya kepada gosip-gosip murahan. Datang dulu kepada kita, duduk dulu dengan kita, tengok sejauh mana kita boleh, bukan kita boleh berikan perkhidmatan tu, taklah, bagaimana kita boleh bonding sama-sama lah. Maksudnya berkongsi yang baik-baik semua dengan puteri-puteri lah. Okey, jadi gitulah antaranya. Jadi tak perlu rasa was-was ke kan, malu ke apa semua. Kalau nak bersama-sama dengan pergerakan Puteri UMNO Setiu ni, boleh cari Kak Fiza. Boleh Kak Fiza share sikit lah kita punya ataupun pergerakan Puteri UMNO punya medsos. Mungkin nak orang adik-adik ataupun anak muda hak tengok ni, nak cari Facebook kat mana, nak cari TikTok dekat mana untuk yang Puteri UMNO punya official. Okey, kalau nak cari kita dekat medsos, boleh tengok TikTok kita, iaitu Puteri UMNO Setiu Official bagi TikTok, dan juga Facebook adalah Puteri Setiu Official. Dua itulah yang kita sentiasa aktif untuk nak tarik orang muda, juga nak bagi pendedahan ataupun semua program yang kita telah lakukan lah. Nak tunjuk program yang ada, betul. Kan. Dan juga untuk kepada puteri-puteri yang berada di Setiu, jadikanlah kami Puteri Setiu dan juga semua orang kata AJK Puteri sebagai sahabat lah, yang boleh duduk bersama-sama untuk menyelesaikan masalah ataupun untuk nak bertanyakan sebarang pendapat lah. Nak bercerita pun semua boleh. InsyaAllah. Okay. Jadi gitulah sebenarnya kita bercerita berkenaan dengan orang muda ataupun anak-anak muda yang dah mula tertarik dengan politik kan, ataupun lebih kepada UMNO Setiu ni lah. Kalau sebabnya kita bawa hari ni Kak Fiza selaku Ketua Pergerakan Puteri UMNO bahagian Setiu, bukan orang biasa-biasa dah. Jadi terima kasih banyak. Tapi sebelum tu kita nak suruh Kak Fiza jawab soalan rapid fire. Rapid fire ni mudah je sebenarnya. Secara spontan sajalah. Kalau diberi pilihan untuk penggunaan media sosial, TikTok atau Facebook? Kalau bagi saya, TikTok lah. TikTok. Okey. Kalau nak minum hari ni, teh ataupun kopi? Teh. Bukan peminat kopi lah. Bukan, saya bukan peminat kopi. Okey, dan soalan yang ketiga, kalau pergerakan Puteri UMNO Setiu nak buat program, lebih suka online ataupun bersemuka? Biasanya bersemuka. Lebih happening. Ya, lebih happening. Orang kata dia kalau macam online ni kadang-kadang pasang je tu, orang tak tahu duduk mana. Betul, dia tutup kamera tak ada apa lah. Kalau macam fizikal kita lebih touch lah. Maksudnya bonding kita tu lebih dekat. Lebih dekat, lebih rapat. Okey, jadi gitulah. Baik, jadi sekali lagi terima kasih kita ucapkan kepada Kak Fiza selaku Ketua Pergerakan Puteri UMNO Setiu untuk podcast kita Sembang Santai Setiu. InsyaAllah kita mari semula untuk episod yang akan datang dengan topik yang lebih kita kata panas dan juga menarik. Sembang Santai Setiu, Guanagamo awak kita.